Ini adalah nasihat kewangan untuk anak-anak muda yang berumur bawah 25 tahun. Stay tune. Yang pertama sekali, semak semua corak perbelanjaan. Kena pasti antara keperluan dan kehendak. Utamakan komitmen yang penting serta keperluan asas sebelum membelanjakan duit untuk perkara yang bersifat hiburan atau perkara-perkara yang tidak mendesak. Yang kedua, manfaatkanlah usia muda anda dengan mencari pendapatan sampingan. Sertai perniagaan kecil, kerja sambilan atau projek jangka pendek. Gunakan peluang ni untuk membina pelbagai aliran pendapatan dan menabunglah sebanyak mungkin ketika anda masih lagi belum terikat dengan komitmen-komitmen yang besar. Yang ketiga, elakkan membuat keputusan kewangan yang terburu-buru seperti membeli kereta sejurus saja tamat pengajian belajar, terutamanya bagi graduan-graduan baru. Jauhi juga pinjaman peribadi dan penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Yang keempat, lengkapkan diri dengan ilmu pengurusan kewangan dan mula membina simpanan serta pelaburan jangka panjang. Antara langkah-langkah awal yang adik boleh ambil adalah membuka akaun ASB, membuka akaun simpanan emas Gap ataupun membuka akaun simpanan tabung haji. Tetapkan matlamat untuk mencapai kebebasan kewangan sebelum usia 30 tahun nanti. Yang kelima, jika telah mempunyai pendapatan, biasakan memberi sumbangan kepada ibu bapa walaupun dalam jumlah yang kecil. Ia bukan sahaja mendatangkan keberkatan, malahan akan menjadi asbab untuk pertambahan rezeki adik-adik. Yang keenam, laksanakanlah langkah-langkah ini seawal mungkin. Anda akan menghargai keputusan ini apabila anda melihat hasilnya pada masa akan datang. InsyaAllah, semoga berjaya. Yang nak memulakan simpanan emas dengan Public Gold, boleh klik link bio saya. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.